Ada ke orang yang mampu simpan emas 100 gram ini? Jawapannya memang ada. Malah sekarang ni semakin ramai rakyat Malaysia yang sudah pun memiliki gold bar 100 gram yang mana nilainya hari ini mencecah sekitar RM50,000 sekeping. Kebanyakan mereka adalah ahli perniagaan yang menyimpan keuntungan bisnes dalam bentuk emas fizikal. Emas ini bukannya sekadar simpanan, tapi boleh juga dijadikan sebagai modal pusingan bisnes apabila mereka perlukan. Sebab emas ini mudah dicairkan dan nilainya sangat tinggi. Jadi, untuk anda yang nak simpan 100 gram, persoalannya, lebih baik simpan sekeping 100 gram ataupun 10 keping 10 gram. Kalau matlamat anda nak maksimumkan keuntungan, jawapannya jelas. Simpan 100 gram sekeping. Ini kerana gold bar 100 gram ini mempunyai spread value yang lebih rendah, iaitu sekitar 7% berbanding dengan 10 gram yang spreadnya 9%. Dalam simpanan emas, semakin rendah spread, semakin cepat dan besar keuntungan yang anda akan dapat bila dijual semula. Jadi, kalau anda serius nak maksimumkan keuntungan dalam simpanan emas, gold bar yang lebih besar adalah pilihan yang lebih bijak. Dan kalau anda nak mula simpan, caranya pun sangat mudah. Hanya daftar dan beli secara online melalui akaun Emas Gate Public Gold. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Public Gold, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.